Assalamualaikum. Macam biasa, video mari viral. Alhamdulillah. Hari ni Odi berada di Kayuan Coffee. Di lokasi mana be? Telipuk. Telipuk. Mana jumpa Telipuk tapi light akan nampak lalu belah kiri beda. Betul. Ya. So hari ni Odi nak tunjuk menu-menu yang antara yang menarik. Yang paling penting ni korang tengok deh. Semua menu ni portion dia. Ya, portion dia kita terkejut dengan satu sahaja. Besar. Itu yang paling penting. Tengok. Kek Velvet ni antara favorite Odi lah. Selalunya Odi beli Red Velvet ni, kita boleh tengok kadek air dalam besar. Harga tu memang murah, tengok ni adalah yang milih besar dengan kadek portion yang besar. Dan Odi pernah makan, memang sedap. Saya awet wajib singgah di Kayuan Coffee. So menu-menunya ada pelbagai lagi. Kata seperti kek-kek yang bersama yang tengah hot-hot masa kini. So pekerja dia tengah nusuk sebab apa? Dia malu bu. Please ya. Terima kasih lah. Odi komen je dalam live. Tadi Odi nak buat video. Kita tolong promote lah. Kayuan Cafe ni. Mana si awak nampak apa semua ni. Pakak-pakak singgah. Pakak-pakak try kopi dia atau yang menarik. Cappuccino ada be? Ada. Latte ada? Mocha ada? Ada. Semua ada. Semua ada be? Memang terbaik? Terbaik. Tengok set dia. Dia kata okey, kita nak pergi kata biaya kata-kata sekali lagu mana be? Kata-kata sikit. Kata-kata. Jadi saya awak mana tak mari tu kena marilah di Kayuan Coffee ni. Hok mana tak terak, mana rumah berdekat tu boleh mari. InsyaAllah pilihan menu banyak. Lepas tu hok menarik saja. InsyaAllah. Kalau kahwin nak free memang rugi tak? Boleh kalau nak. Ya. 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 Gurau. Kita gurau. Dalam video kita kena gurau sikit lah kata. So korang tengok ni. Suasana kata first kita ada di Kayuan Coffee. Tengok. Memang menarik. Orang kata linen. Mana kalau kita masuk dalam ni. Kadang kedai dia. Orang kata selesa. Mana saya awak kalau nak meeting ke apa semua. Dia ada sedia ke dalam ni. Nak meeting ke apa semua. Boleh tengok. Kawan boleh nak meeting. Kalau kawan rasa nak duduk luar pun. Meja luar. Ada be? Ada. Ada. Tetap. So kalau kita tengok dalam ni. Okey. Tempat yang di ni pula tengok. Untuk dalam ni pula. Ada tempat lagi semua. Ni untuk kalau korang nak booking apa meja semua, boleh nak reserve apa semua, boleh. Untuk korang meeting apa semua. Nampak? Selesa dia. So korang tengok di luar ya. Di luar pun orang kata ada kot meja dia. Yang mana di luar semua. So orang kata yang mana nampak video ni, pakak-pakak like, pakak-pakak share. Korang tengok orang tengah meeting tu. Tengok, tunjuk sikit. Tengok orang tengah meeting. Nampak? Liner, tak ada gangguan apa semua. Mana liner. Tengok orang nak buat kerja apa semua. Memang kata tak ada gangguan apa-apa. Dia nak buat kerja apa semua di sini. Okey. Yang mana nampak video ni, pakak-pakak like, pakak-pakak share apa semua. So, macam biasa, stay tune video yang seterusnya. InsyaAllah kita akan mari pula